perjalanan nak mengambil kita. Kami nak pergi ke Bukit Dulang untuk hiking, dan kemudian kita akan pergi snorkeling di Mantabuan dan kemudiannya di Sibuan Island. The boat is on the way. We are at Bukit Dulang, Taman Sabah. Okey, selamat datang ke pulau pertama kamu ya. Inilah pulau Bukit Dulang. Okey, aktiviti kita di sini cuma hiking dan habis hiking baru kita ambil gambar. Okey? Okey. Panas ada. Boleh fly drone? Boleh. Tak boleh? Here for a second time, Bukit Dulang Island. Bukit Dulang Island, Tun Sakaran Marine Park. Proses yang mula-mulanya pendaftaran di pejabat, kaunter pendaftaran. Kami sudah membayar duit untuk permit RM38 setiap orang. RM38 tau, mahal sekarang ni. Okey, kena sign. Kena tanda tangan. Proses pendaftaran selesai. Sebenarnya permit, dokumen semua pun sudah diisi. Hanya kena pergi kaunter tu, dia orang serahkan duit semua dan tanda tangan, itu saja. Sini dikatakan wajib untuk pakai kasut yang cover, tapi kalau tak bawa, dia orang ada sewakan Adidas kampung di sini. Ini bagus ni, ada spike ni bagus. Grip dia very good. Hanya tapak dia nipis, so mungkin sakit sikit kaki lah. Kalau ada insole bagus lah. Kalau ada insole bagus pakai kasut Adidas kampung ni. Okey, sewa kasut ni saya bertanya RM8 sepasang. RM8 sepasang ya. Itu harga sewa dia. Dekat kaunter pendaftaran ada warung. Jual aiskrim, air kelapa. Di atas dulu tempat tunggu untuk diberikan briefing. Ada briefing dulu. Halo, selamat datang. Ya, terima kasih. Halo, selamat datang. Sini kumpul dulu sini. Semua boleh speak Malay? Boleh. Okey, okey. Ulang cerita rupanya. Ya, sekarang kita ada dua jalan. Hijau naik, coklat turun, okey? Okey. Okey, naik masa India 650, coklat 600. Naik tidak ada masa, okey? Itu up to you guys.
kau mau lari kah, kau mau pelan-pelan kah, boleh juga. Lepas tu kalau kamu turun, kau mau bergulung-gulung kah, direct lompat dari atas pun boleh juga. Tapi hati-hati lah. Alright. Okey, di atas kami bagi masa 20 minit untuk ambil gambar. Okey. Tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah, tidak boleh drone. Okey? Paling penting tidak boleh jalan tepi-tepi. Diorang ada barrier tu, tidak boleh lebih dari dia punya penghadang, okey? Okey. Lepas tu 20 minit sudah, boleh turunlah. Okay, tapi kalau kamu tidak boleh, bagi tahu guide. Dia dukung. Kalau tidak boleh naik. Tak apa. dia tendang saya bawa pergi. Macam tu saja. Ada strategi juga. Kalau kamu dah jadi naik kan, macam kamu naik mau patah balik, bagi tahu malim sentiasa di belakang kamu tu. Diorang akan kalau kami dekat bawah, jadi kami akan naik. Betul. Okey. Lepas tu kalau ada ular ke apa, bawa turun lah boleh. Alright. Ketinggian puncak dia 323 meter dari arah laut. But if I can do it, then Tapi track dia 700 meter. Itulah kejauhan Okay. jarak perjalanan. so that will take Track berhedulang ni licin tau. Punya batu-batu, akar-akar pokok, semua licin. Awal-awal track ni hanya tangga kayu ni. Baru-baru dah cungak. Tangga kayu ni pun licin. Walaupun saya punya kasut ni ada grip dia cukup bagus, tapi licin. Licin. Tangga kayu ni sengit, slippery. So hati-hati. Kena test kelicinan track batu-batu sebelum komit. Memang serius licin. Pertama kali naik dulu pun licin juga. Ada kawan yang jatuh, bergolek-golek dia. Cungap. Serat dia agak lunyai sebab hujan. Tengok track dia basah, berbecak. Menurut Malim tu semalam hujan, 2 hari lepas pun hujan. Sebab itulah dia lunyai macam ni, berbecak, licin. Nasib baik hari ni tak hujan, tapi awan mendung lah. Masalah dengan berhedulang ni, kalau hujan lebat, track ni dia orang tutup. Dia tak bagi naik. Alhamdulillah, hari ni mendung saja, tapi tak hujan lagi lah. Buat masa ni harap-harap tak hujan. Malim tu dia kata satu hari dia naik 2-3 kali bukit ni. Sebab dia malim, dia kena bawa pelancong. Track untuk naik dan track untuk turun tak sama. Peluh sudah mencurah-curah. Kecuran di sini boleh tahan jugalah. Jalan yang landai dalam 5 darjah. Yang curam dalam 35-40 darjah. Sekarang ni agak landai lah. Trek Kelabak dan 100 meter dah, 100 meter je lagi, tak jauh dah.
Kita dah sampai. Bahaya Dulang. Kita sudah sampai puncak. Oh, pagar dia orang dah buat elok dah. Dulu tali je kot. Tak boleh fly drone di sini. 当然是这里啊。 This is what we are for. This is what we are here for. Nice view from up above. Boy Dulang. Kami sudah trek. Kalau ikut spot tracker ni 40 minit lah, tapi sebenarnya kami dah sampai sini 2 atau 3 minit. Bermakna kami ambil masa 37 minit saja untuk sampai ke puncak Bukit Dulang ni. Come on. Alright, so ni dia. Perjalanan dia di register sini 1.8 km. Tadi dia kata 700 meter saja. Saya tak pastilah. Altitude 283 kata dia. 385 dah sebut tadi. Tapi kat sini tulis 265. So saya tak pastilah mana yang betul. Alright, so itu dia Bukit Dulang. Setelah saya selidiki, barulah saya sedar bahawa kami bukanlah berada di puncak Bukit Dulang, tetapi hanya di viewing point yang berketinggian 265 meter. Puncak tertinggi Bukit Dulang yang setinggi 353 meter terletak di tempat yang lain. Sini kau. Let's go. Lai. Lai kau lai. Lai. Kau lai. Gitulah pengedakian kami di Bukit Dulang ni. Dia orang bagi kita kebenaran 40 minit saja di atas ni. 20 minit saja di atas ni. Tak lama, sekejap saja. So sekarang ni kami nak turun lah. Jom. Turun ni kita ikut tray yang lain. Oh, sini. Licin. Dia ada mix jalan bertangga dan jalan-jalan tanah becak, jalan-jalan batu. Ada mix. Yang jalan tangga ni mudah sikit nak turun. Yang batu dan tanah tu yang susah tu, licin. Pelancong-pelancong luar pakai baju fancy-fancy pergi sini. Habis kotor belaka. Pilih tempat yang nak step on tu. Pilih yang flat, yang tak nampak potensi licin. Oh, tapi lutut saya memang sakit sekarang ni. Kalau boleh ditekap, pegang
handle macam ni. Dan pegangan pokok saya pegang sajalah. Okey, just relax. Sudah sampai ke starting point. Sekejap saja. Dulu rasa lama sangat first time daki dulu. Ni rasa sekejap pula. Tak tahulah. Perasaan je kot. Biar dah sengsara lututku ini. Habis sudah hiking kita. Allah. Habis sudah. Ini kali kedua ke Bukit Dulang. Tak tahulah ini ada lagi tak kali ketiga. Atau tak ada dah. Diharapkan ada lagi lah, insyaAllah. Boleh mandi dah ni. Dah mandi pelur pun. Ini pun dah mandi dah ni. Ada shower tu kan. Shower dia tak ada air tadi kan. Itu kemudian ini kan. Nak bagi cool down badan ni. Tak ada air ni. Ni tak ada air ni. Tak ada air. Basuh kaki dalam toilet sekejap ni. Oh, tengok berapa terik. Kasut dah habis tu. Kotor habis. Okey, kita punya hiking semuanya mengikut sports tracker ni 3 km, 3.08. Walaupun rasanya tak tepat tu. Masa 1 jam 10 minit. Itu tak termasuk 20 minit kami ambil selfie kat atas tu. So itu dah pendakian kami. So kita stop lah. Pendakian Bukit Dulang ini adalah aktiviti yang wajib untuk semua yang datang ke Semporna. Pemandangan dari viewing point sangat cantik dan pendakian ini mudah dan sesuai untuk beginner. Saya doakan agar impian anda untuk ke Bukit Dulang tercapai. Sampai di sini saja perkongsian saya. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Saya original.